Tadi ada kelorok jatuh. Aku... Okay. So, hari ni mesti semua dengar suara saya. Ya, hari ni semua akan dengar suara saya. Walaupun lighting di atas sana dan saya membelakangi lighting, tak apa. So, hari ni kita punya... Ini namanya bukan promote. Okay, saja nak letak yang aku ni pakai benda ni. Okay. So, hari ni kita nak buat apa? Hari ni bukan nak room tour dapur kita. Okay. Dapur kita ni je. Ya, dapur kita sebesar ini sahaja. Itulah masak, itulah makan tak sini. Makan tempat lain. Okay. Tu tandas tu. Okay. So, macam menyemak je kat sini kan, kita keluar dia. Kita keluar sini lah. Macam nak tutup sikit tandas tu. Macam hilangkanlah tandasku ini. Okay. Sedih sikit. Okay. Okay. So, nama ni kena promote saya. Okay. So, hari ni macam tak best lah di sini. Kita nak depan apa nama orang kata dekat situ sekali. Tak apalah, korang duduk sini. Sorry. Kita nak nampak barang kita. Tak lagi. So, hari ni kita vlog kita nak kemas dapur. Alif rajin seketika. So, rajin. Makin lama makin rajin. Kita ke berminyak. Kita letak atas sikit. Gitu. Okey tak guys? Okey lah kan? Okey. Tingginya. Masa macam kamera macam bla-bla macam ni. So, kita kemas daripada bahagian sini dulu. Agak menyusahkan ya. Aku nak berjalan dekat sini. Kau lah kat sini. Aduh lah. Sorry. Ada emosi seketika. Ni apa dia ni? Kalau korang dengar gedebung tu, pantat koma lah. Korang yang dengar bukan aku. So, kita akan kemas di bahagian sini. Tolak semua barang ke sini. Lepas tu, kita lap-lap sikit. Beras ni kita simpan di bawah. Ya. Jadi korang duduk situ. So, kita pun akan kemas kat situ. Kemas mana dulu Sini dulu. Okay. So, kita tolak semua barang yang ada. Katanya. Hidupan liar dekat sini tak ada. Dia akan mati kalau hidup di sini. Okay, seperti beruang coklat yang dia boleh terbang itu. Mampus kau hidup sini. Okay. Apa? Tu tak nak apa? Ubi kencang. Yang dalam pure. Apa ni? What is this? Kita ada gula. Gula kita ada dua lapisan. Lapisan bawah dan lapisan atas. Ini ialah tanah. Dia macam atas ni lembut, dia bawah ni keras. Nampak? Bawah kasar, atasnya halus. Aku tak tahu kenapa. Yang penting itu bukan garam. Bersih kat belah sini pula. Ni korang tak nampak sikit kat sini. Kita bersih kotor tak apa. Siapa barang ni. Okay, so bahagian sini pula.
Tadi ada kelorok jatuh aku. Kita kurang. Aku rasa baju aku tak selamat. Baju aku dah tak selamat. Ini gara-gara ini baju takkan selamat. Ditumpah kat muka. Baju aku. Habis aku. Just that. Baju jalanku Saya lupa nak tukar baju. Sekarang nampaknya baju ini sudahlah baru beli. Kau tengok. Oh tak. Dia ada barcode lagi. Ada RFID. Tapi dah. Itu sajalah. Inilah hasil kemasan gue. Ya walaupun masih apa. So itu nak makan. Itu nak makan. Itu apa pun letak dekat bilik. Itu saja hari ni. Okay bye. Tada.